Jom kita tengok satu lagi jam daripada Sanda. Jam Sanda ni memang my favourite. Memang lawa gila jam-jam dia. Macam biasa guys, jam Sanda datang dalam tin macam ni. So jom kita keluarkan dia dan kita tengok dia punya jam. Dia bagi sekali user manual guys dekat dalam ni. Okay, ini adalah user manual untuk jam ni. Alright, korang tengoklah tu jam dia lawa gila. Ini adalah detail untuk jam dia guys. Jom kita tekan lampu sikit. Lampu dia warna hijau. Dan korang tengok tali dia memang berkualiti gila. Ada jenama Sanda dekat bahagian depan ni. Dan ini bahagian belakang dia guys. Dia water resistant untuk 5 ATM. Dan ini adalah detail untuk tali dia. Fuh, memang lawa guys. Total dekat jam ni ada 6 button, iaitu light, ada mode, ada start di sini, ada reset, ada untuk kita nak adjust dia punya jarum. Dan dekat bawah ni pun ada untuk light juga. So kita ada 2 light. Dan yang lain-lain tu pun memang semuanya berfungsi. Untuk mode pula total dia ada 3 mode. Itu untuk melihat masa. Inilah mode chronograph dan mode alarm. So semuanya berfungsi dengan baik untuk jam Sanda ni guys. Alright, jom kita test pakai. Memang nampak rare jam dia ni. So guys, overall jam Sanda ni memang lawa-lawa semua. Kalau korang berminat, boleh tekan dekat beg kuning di bawah.